Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsika abad ya rabbal alamin. Ilahi anta maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ya Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dapat melaksanakan pengajian pada waktu duha ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak kita melaksanakannya melainkan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sebagaimana yang kita mulakan pada hari Isnin lepas, iaitu setelah kita tamat dari kertas kerja yang pertama, dan sekarang kita berada di kertas kerja yang ketiga. Kita skip kertas kerja yang kedua. Kertas kerja yang ketiga ini sebagaimana fail yang sudah saya berikan, yang bertajuk sentiasa zikir, sentiasa tafakkur dan tazakkur. Ia ini yakni berkaitan dengan sifat yang Allah Ta'ala tujukan kepada sejenis kumpulan manusia yang diberi nama ulul albab, sebagaimana yang telah kita terangkan pada muka surat yang ke-46 berkaitan dengan ayat dari surah Ali Imran pada ayat 191, yakni 190 dan 191. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita untuk menjadi sebahagian dari orang-orang yang tergolong dalam golongan ulul albab. Allahumma amin. Sekarang marilah kita memerhatikan pula dari ilmu yang dicurahkan oleh Syekh Dr. Jahid ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah SWT meninggikan lagi maqam dan darajahnya Tuan Syekh Mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, iaitu Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq. Muka surat 47 pada subtopik amalan sulung yang disyariatkan. Subtopik amalan sulung yang disyariatkan. Ini kita baca dah sikit, tapi kita undur sikit, iaitu amalan 3 serangkai yang senantiasa zikrullah, senantiasa bertafakkur dan juga tazakkur adalah merupakan amalan sulung yang mula-mula disyariatkan dalam Islam. Jadi saya harap jemaah kita ni, saya kat Jamidah tak ada masalah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah amin. Kita juga mudah-mudahan saya dikurniakan keberkahan daripada zikirnya kat Jamidah, iaitu sentiasa zikrullah, sentiasa tafakkur, merenung. Saya rasa tu okey. Yang berikutnya itu adalah tazakkur. Tazakkur ni sudah saya terangkan banyak kali dah. Tazakkur tu adalah kesan daripada yang pertama zikrullah, yang keduanya adalah tafakkur, dan kesannya adalah tazakkur. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, apabila seseorang itu senantiasa berzikir pada waktu berdirinya, duduknya, berbaringnya, dan bukan hanya dia setakat berzikir, bahkan berfikir, merenung terhadap apa yang dia zikirkan itu, yang mencakupi kejadian langit dan bumi, dan di antara kedua-duanya kejadian kehidupan, sehingga dia mencapai kesan pada renungannya itu. Antaranya disebutkan di dalam Al-Quran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baik, muka surat 47. Saya rasa banyak dah sudah saya terangkan
Tapi entah kenapa saya rasa ramai di kalangan masyarakat kita tu tak payah cakap lagi lah. Jemaah saya ni, dia macam masih tersekat kepada satu kepahaman yang saya pun tak tahu juga dari mana datang kepahaman tu, iaitu amalan yang pertama disyariatkan tu adalah solat. Ini adalah tidak benar. Apa bukti sehingga kita menyatakan bahawa amalan pertama itu adalah solat? Buktinya adalah pada pengalaman saya mengajar. Kalau kita tanya kepada para masyarakat nak belajar apa, maka dia akan cakap, Ustaz ajarlah bab sembahyang. Gitu. Kita ni belum dapatlah bab sembahyang ni, nak perhalusi bab sembahyang. Tapi sembahyang yang dia inginkan itu adalah pelajaran sembahyang dari sudut fikih, dari sudut zahir. Kerana itu saya terangkan berkali-kali bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata li zikri. Aqimis salata li zikri. Saya rasa hal ini ada dalam surah Taha. Sekejap saya tengok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tak apa, kita punya waktu. Kita tengok surah Taha. Surah Taha ni surah keberapa ni? Siapa yang dapat rujuk tu cuba kasih pada saya. Surah Taha tu pada muka surat berapa? Hud, Yusuf, Ibrahim, Kahfi. Cuba tengok dekat. Mudahnya tengok dekat handphone, tapi kerana handphone saya tu gunakan untuk merakam. Surah Taha 312. Okay. Saya nak rujuk terus. Surah Taha. Cuba jamaah sekalian nanti catat, nanti boleh tengoklah pada surah Taha ayat yang ke-14. Allah SWT firman, ya ini ketika menceritakan pertemuan pertama Sayyidina Musa alaihi salam dengan Allah di Bilwadil Muqaddasi Tuwa, di lembah Tuwa. Pada ayat yang ke-13 Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa ni, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan adalah saya, yakni Allah Ta'ala ini telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Ni Allah Ta'ala firman. Ini ada dalam surah Taha ni, ya, ayat 13. Ayat 14, apakah yang Allah Ta'ala nak beritahu, iaitu innani anallah, sesungguhnya saya ini bernama Allah. Jadi ini adalah dalil jelas bahawa Tuhan kita namanya Allah. Innani anallah, sesungguhnya. Tidak ada keraguan lagi. Ana, saya bernama Allah. Tuhan lah. Kemudian disambung, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang agung melainkan saya. Jadi itu dalil zikir la ilaha illallah ni. Di antaranya la ilaha illa ana. Ayat 14 ni tak habis lagi, disambung lagi. Fa'budni, maka hendaklah sembah saya. Adalah hak saya ke atas makhluk saya, iaitu ibadat kepada saya. Fa'budni. Terusnya, wa aqimis salata li zikri. Ambil daripada ayat ni lah, ayat 14 surah Taha. Dan dirikanlah sembahyang, solat, untuk apa? Li zikri. Li zikri. Jadi ini satu hal
yang perlu diperhalusi, yang kita faham bahawa solat tu, intipati solat tu adalah zikir. Bukan semata-mata kerana bersolat. Wa aqimis salata li zikri. Jadi orang nak belajar tentang solat, dia nak belajar tentang hukum fikih. Sampai ke waktu ini, katanya Tuan Guru, diadakan kursus-kursus pemantapan solat, kursus-kursus menghalusi solat. Dari sudut apa? Dari sudut fikihnya. Dari wuduk, azan, qomat, berdiri, niat, rukun 13. Tapi tidak ada kursus-kursus pemantapan zikir. Kursus-kursus menghalusi zikir. Itu dia. Padahalnya, intipati utama solat itu adalah zikir. Tu Al-Quran tu. Aqimis salata li zikri. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk zikir pada saya. Jadi kalau solat tu kita dah puas belajar dah macam-macam. Kata kebir kita pun, kita kalau disuruh kira 13 tu apa? Tak tahu. Nak kira 13 tu terlepaslah, terlupalah. Tapi smart zikir. Zikir. Adakah orang berzikir di dalam solat? Zikirlah, baca Fatihah tu. Baca beza dengan zikir. Baca zikir beza dengan berzikir. Tu dia. Kerana zikir itu memerlukan kepada tabattal. Yakni fokus. Ambil ke mana tu? Surah Al-Muzammil tu. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wahai Muhammad, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapakah nama Tuhanmu? Uzkur isma rabbika. Isim tu adalah nama. Siapakah nama Tuhanmu? Tadi dah baca dalam surah Taha tu. Innani anallah. Zikir Allah. Tapi bukan hanya zikir sahaja. Ni dia. Bukan hanya sebut Allah, Allah, Allah ataupun zikir dengan segala zikir hasanah. Bukan begitu. Maksud bukan begitu tu artinya tidak tepat. Masih belum full version kalau begitu. Maka yang perlu diperhatikan adalah pada ayat Allah Ta'ala, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan hendaklah engkau, wahai Muhammad, semasa zikir itu fokus. Fokus di dalam hatimu, fokus di dalam ruhmu, fokus di dalam sirmu, fokus di seluruh jiwamu, seluruh tubuh badanmu, zahir dan batin. Begitu. Jadi balik semula kita bahawa ramai orang bersangka bahawa solat itu adalah puncak, adalah semua. Padahal bahkan solat itu pun lizikri. Dalam ayat yang lain, saya selalu sebut kepada orang-orang lelaki yang pergi ke masjid semasa solat Jumaat. Orang perempuan tak adalah. Kat tempat kita ni, pastilah khatib akan membaca di hujung khutbahnya itu, iaitu dia akan membaca ayat Al-Quran wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dia sebut gitu. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir itu adalah terlebih utama pada kesannya dalam membentuk jiwa berbanding hanya sekadar pada solat. Kerana bahkan solat itu sendiri adalah untuk berzikir. Maka hendaklah kita faham, hendaklah kita tahu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita faham. Yang ketiga, hendaklah kita yakin bahawa syariat pertama Rasulullah SAW bukan solat, tapi zikru Allah, zikir. Tentu sekali pada beberapa dalil. Dalil pertama, dalil pertamanya adalah surah Iqra tu, surah Al-Alaq. Tapi biarkan dulu yang situ dahulu, sebab mungkin kita kurang nampak. Kita lihat kepada sirah. Kan menyatakan bahawa pensyariatan solat itu hanyalah berlaku pada
tahun ke-12, yakni hijrah ke Madinah, iaitu pada peristiwa Al-Isra. Tahun ada sembahyang. Tapi orang kata Nabi Muhammad dah sembahyang sebelum pada tu. Ya, betul. Tetapi bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Ibrahim. Dia sembahyang dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuk kepada tuk dia. Namun syariat Nabi Muhammad SAW pada bab solat berlaku hanya pada tahun ke-12 Hijrah. Dan itu mengambil masa yang lama. So, dari hari pertama kenabian, pada turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah kepada Bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa tu. Isra tu, ayat Isra tu, maksudnya Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ke saat itu umat Islam tengah buat apa? Itu dia. Para sahabat buat apa? Amalan apa? Semayang? Tak ada. Sebab semayang belum disyariatkan lagi. Jauh sekali puasa. Sebab puasa, zakat dan pensyariatan haji hanyalah turun ayatnya di Madinah. Jauh sekali. Puasa tu pada tahun kedua Hijriah, yakni pada tahun ke-14 kenabian, 14 tahun dah. Maka apakah yang dibikin oleh para sahabat? Diisi waktunya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in semasa di Makkah itu, pada awal itu, jawapannya adalah zikir. Dalilnya terlalu banyak di dalil dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalil pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Syekh pada kitab kita ini, iaitu surah Al-Alaq itu sendiri. Dalam pertemuannya yang pertama, semasa Rasulullah SAW bertahannus di Gua Hira, Jibril alaihissalam menyampaikan 5 ayat sahaja daripada surah Al-Alaq, iaitu ayat 1 hingga 5, yang berbunyi, kita pun dah hafal, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu allazi khalaq, yang menjadikan. Cuba baca nama Tuhan. Tu. Bacalah. Baca. Itu kan verb of command. Baca. Baca. Mana nak baca apa? Contoh gitu. Baca nama Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Allah. Seolah-olahnya apa sahaja nak, maka kena baca nama Tuhan. Nama Tuhan apa? A-L-L-A-H. Alif, lam, lam, ha. Baca. Allah. Baca lagi. Allah. Baca lagi. Allah. 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 Kalau berulang begitu, maka namanya adalah zikir dan wirid. Kan gitu. Dan pada setiap pergerakan ni perlu adalah zikir Allah. Allah. Inilah syariat pertama. Dia tak sebut berkenaan dengan suruh semayang, tapi dia suruh sebut bacalah, yakni zikirlah, sebutlah. Zikrun tu kan adalah bermaksud sebut, utter, invocation, kan gitu maksudnya. Tapi bukan sebut kat sini saja, bahkan sebut di hati, bahkan meresap ke fikiran. Itu peringkat-peringkat berikutnya lah. Maka no wonder pada surah Al-A'raf pada 205, ayat 205, Allah SWT firman, wazkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Kan masuk ke situ pula, masuk dalam hati. Okey, jadi jelas kat sini kena kita tahu bahawa amalan sulung yang disyariatkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan ini diisi waktu, dibuat amalan selama 12 tahun full. Begitu. Dengan zikru Allah. Zikir. Jadi sangat-sangatlah sangat-sangatlah pelik.
Kalau orang pada hari ini menyatakan bahawa tidak ada makna dan faedahnya pada zikir Allah, Allah. Pelik tu. Macam tak baca Quran. Atau kalau baca Quran pun macam tak faham. Kita pun tahu, kalau kita baca Quran, kita baca terjemahan dia, tak akan sampai, tak akan faham. Maka perlu dirujukkan tafsir. Itu kalau selama ni kita duk faham Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Gitu saja yang kita faham. Tuhan yang menjadikan. Jadi menyaksikan bahawa Allah Ta'ala tu menjadikan. Tapi kita tak perasan pada Iqra tu. Bacalah. Bacalah apa? Baca nama Tuhan. Macam mana baca nama Tuhan? Allah. Baca lagi. Allah. Baca lagi. Allah. Ini syariat zikir ya, pertama sekali. Kalaulah itu adalah syariat pertama, anda bayangkan, perkara pertama yang diberitahu tu adalah, jadi maknanya perkara apa tu? Perkara yang maha penting. Terpenting di atas yang paling penting. No wonder pada zikir kita, pada tariqah kita, zikir utama adalah zikir Allah. Ismu Dzatil Aliyah. Menyebut namanya sendiri. Ibu kepada segala zikir adalah Allah. Sehingga apa sahaja zikir-zikir yang lain, pastilah di dalamnya ada Allah. Allahu Akbar, Allah. Subhanallah, ada Allah kat belakang. La ilaha illallah, Allah ada juga kat situ. Nak selawat, Allah. Awal-awal lagi Allah ke depan. Allahumma salli ala. Awal-awal lagi Allah. Ibu kepada segala zikir itu adalah Allah. Jadi orang, kata Tuan Guru, orang kalau nak kepada Allah Ta'ala, panggil Allah. Kenapa nak panggil yang lain? Kenapa nak sebut yang lain? Sebut nama dia terus. Macam kita, panggil kepada mak kita, adakah kita panggil dengan sifat? Wahai ibu yang baik hati, ya panjang. Ibu, mak. Gitu panggilnya kan? Jadi panggil tu terus kepada nama dia. Kita baca. Dalam koleksi hadis dan sirah ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesukaran. Ditegaskan Rasulullah SAW menghadapi kesukaran sebaik-baik Jibril, sebaik sahaja Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut, baginda SAW meluahkan masalahnya dengan sabdanya kepada Sayyidina Jibril, Ma ana biqari'in, saya bukanlah seorang yang boleh membaca. Saya bukanlah seorang yang boleh membaca. Ma ana biqari', itu hadis Baginda SAW ke surah 48 mengulang-ulang sabdanya ini sebanyak 3 kali agar syekhnya, yakni Jibril alaihissalam, faham dan mengambil perhatian berat. Ma ana biqari, ma ana biqari, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in. Kita perhatikan, cantik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut bukanlah bermakna beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca kelima-lima ayat tersebut. Ini saya rasa nyambung betul. Fahamlah kita. Bukanlah makna Nabi Muhammad tak boleh membaca kelima-lima ayat tersebut. Untuk membacanya tentulah tidak jadi masalah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sudah pun berumur 40 tahun ketika itu. Yang ketika itu telah matangnya sifat fatanah, kejeniusan, kecerdikan, kecerdasan pada tubuh badannya Muhammad bin Abdullah tu. 40 tu kan bukanlah umur yang budak muda, tetapi sudah umur yang matang. Kan gitu, kan ingat lagi tak masa kita umur 40 macam mana? Atau sangat cerdik, dan beliau juga sangatlah fasih. Semua orang tahu bahawa Nabi Muhammad SAW ni masa budak lagi fasih. Apatah lagi ketika dia berumur remaja, apatah lagi ketika dia berumur 20, apatah lagi ketika dia berumur 25.
dia kan seorang pedagang yang terutama ketika membawanya dagangannya Sayyidatina Khadijah ke fasih, petah bercakap. Kalau tak nak jual barang macam mana, anda tahu? Anda tahu pernah jual barang? Orang-orang yang duduk pada jabatan marketing. Kan jual gitu saja. Marketing tu artinya kena pandai berbual. Sehingga kalau pandai berbual tu, kita tengok, zaman dulu, zaman sekarang saya tak tahu masih ada lagi. Jual ubat kat tepi kaki lima tu. Tengok tu, berbual tak macam bertih jagung, kita panggil. Sehingga orang dengar tu, terpikat nak beli ubat dia. Ya begitu orang marketing. Maka bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW? Bukanlah nak cakap Rasulullah SAW tu petah macam orang jual ubat begitu jualannya, tapi mestilah pandai bercakap. Sangat fasih Rasulullah SAW. Maka untuk membaca 5 ayat tu tak ada masalah untuk Rasulullah SAW tu. Lalu apakah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Ma'ana biqari. Saya tak boleh baca. Maksudnya baca apa? Cantik ni. Huraian daripada orang yang bertaraf profesor ni, bukannya ustaz kampung ni. Sebenarnya yang dihadapi ialah bagaimana atau kaedahnya membaca dengan nama Allah pencipta segala kejadian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, dan Allah yang Maha Pemurah, perintah yang tersirat di dalam ayat 1 dan ayat 3, iaitu Iqra wa rabbukal akram. Kita baca. Nanti saya terangkan. Menurut pandangan setengah ahli sufi, ulama zikir, amalan yang tersirat dalam kedua-dua ayat tersebut ialah zikrullah dan tafakkur. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, verb of command, suruh baca itu, bacalah dengan Allah Ta'ala yang menjadikan, itu ialah zikrullah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah nama Allah itu dan Tuhanmu yang Maha mulia, Maha Pemurah. Tu tafakkur. Syekh Ni'matullah Al-Nakhjuwani dalam kitab tafsirnya Al-Fawatih Al-Ghaibiyah menegaskan, Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ini katanya Syekh Ni'matullah ya. Ini bukan katanya Dr. Jahid, bukan katanya orang biasa, jauh sekali daripada kata saya. Syekh Ni'matullah dalam kitab tafsirnya, pada jamaah sekalian, kita kan kalau kita baca ni, kalau kita faham, Syekh Ni'matullah dalam kitab tafsirnya Al-Fawatih Al-Ghaibiyah, cukup dengan frasa ini selesai. Anda tahu orang nak jadi ulama ni adalah mengambil masa sepenuh umurnya. Satu. Dan kalau nak menulis kitab tafsir, maka dia mestilah menguasai, bukan tahu ya, bukan belajar. Macam saya ni baru tahap belajar. Saya dah belajar bidang-bidang ilmu yang pelbagai-pelbagai. Adakah saya menguasai? Jauh sekali. Tetapi orang kalau dia nak menulis kitab tafsir, mestilah expert to the max pada paling kurang 15 bidang ilmu agama. 15 bidang ilmu agama. Kalau satu bidang itu bukan baca satu kitab lah artinya. Dah berpuluh kitab yang dia baca, faham dan yakin pada satu bidang. Ini pada 15 bidang tu perlu distandardkan begitu sahaja. Jadi mahaguru di atas mahaguru. Baru boleh tulis kitab tafsir. Jadi apabila disebutkan bahawa Syekh Ni'matullah di dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir apa nama tadi? Al-Fawatih Al-Ghaibiyah. Itu dia. Artinya seorang kalau sudah sampai ke tahap ada kitab tafsir sendiri, itu terlalu hebat. Itu kita tak boleh comprehend macam mana kehebatan dia dalam ilmu tu. Zaman sekarang kita nak bayang, anda kenal kepada
Siapa tu? Ustaz Hadi Hidayat. Syekh Dr. Hadi Hidayat, Indonesia. Itu kan kalau berbual bab Quran lalu pasir. Ayat Quran tu dia tahu atas, tengah, kiri, kanan, bawah, pada ayat berapa ayat. Terlalu tu. Dan menghafal pula pada hadis-hadis Sunan Sittah. Ustaz Hadi Hidayat ada kitab tafsir ke sekarang? Ustaz Hadi Hidayat dengan penuh humble-nya belum ada lagi kitab tafsir. Sehebat itu ilmunya. Jadi bagaimana keadaan orang yang ada kitab tafsir? Yang menulis kitab tafsir, Allah, ilmunya gitu. Jadi janganlah kita kalau membaca Syekh Ni'matullah Al-Nakhjuani dalam kitab tafsirnya Al-Fawatih Ghaibiyah menegaskan Allah, menyatakan kepahaman, kita pun cakap, itu pandangan dia. Kalau kita cakap macam gitu, orang panggil apa tahu? Terselahlah kebodohan kita. Itu pandangan dia. Dia satu ustaz saja, dia satu guru agama saja. Guru agama macam mana? Faham tak? Ni. Bahkan Syekh Ni'matullah ni bukan orang zaman sekarang, orang zaman dulu, yang hidup zaman dulu. Yang zaman yang bersih, yang tidak ada lagi macam-macam permainan media sosial yang merosakkan otak dan sanubari. Menegaskan. Supaya kita bila kita baca kitab tu kita faham. Bukan faham secara by tajuk ya. Faham ayat demi ayat. Kalau kita faham by tajuk tu, hebatlah zaman sekarang. Ni faham ayat by ayat. Kerana seorang ulama ni, dia tidak bercakap, tidak menulis, melainkan dengan ilhamnya Allah Ta'ala. Pasti ada cahaya pada pertuturannya. Sama ada tutur mulut ni ataupun tutur type dia tu. Typing dia tu. Tu dia. Kalau nak faham. Gitu hebat. Menegaskan. Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan menyebut dan mengingat terus menerus nama Allah dan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaannya sehingga tercapai motif utamanya, iaitu sampai ke tingkat apa? Tingkat dengan nama Allah, Pencipta dan Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang didetailkan pada ayat 1 dan ayat 3, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' wa rabbukal akram. Tu ayat 1 dan 3. Jadi kan kita kalau kita baca kan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang Maha Mencipta. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Kan kita kan briefly gitu aja kan. Kita kalau kita tak baca kitab, kalau kita tak belajar, tak ada futuhat daripada Allah Ta'ala, kita tak akan faham lapis-lapis ini, layer-layer ini. Sampai-sampainya difahami bahawa itulah syariat zikir. Zikir Allah. Apa yang adakah boleh faham saja? Tidaklah. Maka ini kepada alim lah yang telah menafsirkan ayat itu dengan makna demikian, antaranya adalah Syekh Ni'matullah Al-Nakhjuani. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tu dia. Jadi kita kalau kita belajar, nampak kita gitu rupa-rupanya maksud dia. Senang kan? Kalau macam tu. Kalau tidak, para jemaah sekalian nak kena belik kitab. Ada kitab ni, kitab Fawatih Ghaibiyah kat rumah. Kalau ada pun boleh baca bahasa Arab tak? Payah kan? Jadi kita dengan hanya dengan berguru dengan guru-guru kita ini, dapat kita akan buah-buah hasil dari pengkajian mereka yang berpuluh tahun. Masya Allah, kita hanya nikmati buah dia terus. Yang menanamnya adalah mereka.
Macam kita lah. Yang menanamnya adalah ayah kita. Berapa belas tahun pokok tu. Sekarang ni anak cucu dapat makan hasil lah. Tak payah susah payah. Cucu pun tak pandai menanam. Tak apa, makan hasil. Macam kita lah. Kita pun tak pandai nak baca. Tak apalah, ambil hasil. Iaitu dengan hanya duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis pun tak lepas juga. Payah. Akhirnya Jibril alaihi salam mengajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam amalan yang terkandung di dalam ayat 1 dan 3. Apa amalan? Yang memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dengan nama Tuhannya, yakni Allah pencipta segala kejadian, Allahu Khaliq, dan Allah yang Maha Pemurah, Allahu Akram. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun terus menerus berzikir dan tafakkur, dan tafakkur begitu hingga tercapailah motif utamanya, yakni tujuan utama dari zikir, yakni telah nyata terukir pada sanubari Rasulullah SAW itu wujudnya Allah, iaitu wujudnya Allah dengan sifat-sifat jalal, sifat-sifat keagungan, dan sifat-sifat jamalnya, sifat-sifat keindahan, kerahmatan Allah Ta'ala dalam hati dan sir baginda sallallahu alaihi wasallam, hingga menimbulkan kesan kesedaran dalam rasa rohani yang jelas tentang wujud Allah, keagungan, kesempurnaan. Panjang. Sekejap, minum air dulu. Jadi teksnya begitu. Pada hari Isnin lepas, saya kata hari ini saya nak berkongsi ada kejadian yang berlaku di dalam pertemuan pertama Jibril alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ini. Yang tak ada dalam buku ni, pada yang kita duduk baca je kan tak ada ni, apa yang saya nak sebut ni tak ada. Tetapi ada dalam hadis. Yang menyebabkan selepas saya terang kita akan amal kita. Yang saya rasa kita pun tak berapa nak faham amalan kita sebelum pada ni, sehinggalah saya akan sebut sekarang. Iaitu ada disebutkan di dalam hadis apabila Rasulullah SAW itu sedang bersuluk, beruzlah, bersendirian, berkhalwah, datangkanlah apa kalimat sekalipun yang sinonim dengan makna itu, yakni di Gua Hira, bersendirian, bersama dengan dalam keadaan zikir dan sembahyang. Maksud sembahyang di sini adalah dalam syariat Nabi Ibrahim lah. Sebab sembahyang syariat Nabi Muhammad kan belum turun, 12 tahun kemudian baru turun. Bersendirian di situ, sunyi dari hiruk pikuknya orang di kota, di city of Makkah. Duduk di Gua Hira. Saya rasa para jemaah sekalian semua sudah tahu, iaitu di tempat Rasulullah SAW berada di Gua Hira itu, dia tetap menghadapkan wajahnya ke mana? Ke mana dia hadapkan? Dia hadapkan ke Kaabah. Di mana para mutawif kita menyatakan bahawa kalau duduk di tempatnya Rasulullah SAW itu duduk, dan sekarang ini kita boleh naik, tapi ramailah orangnya, atau kita boleh pergi ke Museum Al-Wahyu yang berada di kaki gunung, kaki Bukit Nur itu, Gua Hira tu, bawah tu ada Museum Wahyu. Dia buat replika sebiji macam dekat Gua Hira tu, di mana dinyatakan bahawa di tempat, di exact location yang Rasulullah SAW duduk itu, dia dengan mata kepalanya boleh melihat akan Kaabah jauh di hadapan tu, sekira-kira dalam 5-6 kilometer. Sebab di tempatnya itu dia ada terbuka ruang dan dia boleh nampak. Artinya menghadapkan. Bukan sebarang tu tempat itu Allah Ta'ala takdirkan. Yakni tetap juga Rasulullah SAW ada Rabitoh.
Macam kita lah hari ni beli sejadah, dekat sejadah itu adanya Kaabah, gambar Kaabah, supaya dapat rasa macam seolah-olahnya solat di Masjidil Haram. Ataupun dulu orang-orang pergi umrah, pergi haji, bawa balik kapet tu, kapet yang ada gambar Kaabah tu, masukkan dalam frame besar, letak tampal ke gantung dekat dinding tu. Gitu. Saya tak silap saya, rumah lama saya, rumah pusaka ayah saya pun ada ni benda ni. Jadi apa nama tu? Ada Rabithah, ikatan hati dengan Kaabah tu. Apakah Kaabah itu Tuhan kita? Tentu sekali tidak. Apakah yang kita sembah itu Kaabah? Tentu sekali tidak. Nampak? Sembah Tuhan. Tapi apakah Allah Ta'ala tu duduk dalam Kaabah tu? Tentu sekali tidak. Tak ada orang Islam yang kalau betul pahamannya itu menyatakan bahawa Allah duduk dalam Kaabah. Itu tentu sekali tidak. Tapi Rabithah, ada ikatan hati. Tengok Kaabah, kuat jiwa, semangat dia nak semayang, lebih khusyuk dia, kan gitu. Maka dia Rasulullah atau fokus itu mana kepada Kaabah di situ. Datanglah satu makhluk yang kita ringkaskan, nama dia Jibril. Datang dan dia cakap, Iqra, baca Muhammad. Nabi Muhammad kata, ma ana biqari. Lalu dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu telah dipeluk. Peluk macam mana peluk? Peluk di antara dua orang ke? Kalau kita bayangkan peluk di antara dua orang, kita pun tahu Jibril tu bersamanya. Kalau datang dengan orang, dengan jasad orang, Jibril tu, orangnya sama besar dengan Nabi Muhammad SAW, agak-agak ada berlaku kegentaran tak? Nabi Muhammad SAW kita pun tahu dia 200 cm, 6 kaki lebih tu, 6 kaki 4 inci tu, Nabi Muhammad SAW tu. Dan ada disebutkan oleh orang-orang yang pernah ketemu, besar. Maknanya kalau orang datang kecil-kecil, dia tak heran. Adat katanya begitu. Tapi the fact that Rasulullah SAW gamam pada ketika itu, maka Jibril itu datangnya dengan yang besar. Kalau besar, bukan kata besar-besar, kalau besar tak muat pula tempat tu, maknanya lebih besar daripada Rasulullah SAW. Kalau dia peluk, jadi macam mana? Tertutup lah. Macam kita peluk budak lah. Bayangkan kita peluk budak, tertutuplah budak tu. Tu dia. Maka hal ini Rasulullah SAW sabdakan dalam satu riwayat hadis. Rasulullah SAW kata, fa'akhazani. Ada 4 step, 4 marhalah, 4 level. Ataupun datangkanlah dengan makna perkataan apa yang sinonim pun. Yang pertama adalah fa'akhazani. Rasulullah SAW sebut fa'akhazani itu, lalu Jibril ini telah memegang saya. Akhazani itu iaitu pegang, ambil. Kataan asal maknanya, literal meaning adalah ambil. Ambil tu, ambil. Maknanya pegang. Pegang yang bukan hanya sentuh biasa. Dia agak kejap pegangannya itu. Fa'akhazani. Lepas fa'akhazani, Rasulullah SAW kata, faghattani. Faghattani. Faghattani ni artinya, dan aku ini dikelubung, ditutup. Faghattani, dikelubung, ditutup, apa lagi? Diselimuti dengan apa? Tak tahulah. Dengan sesuatu lah. Dengan pelukannya kah? Dengan sesuatu apakah? Artinya dia tidak duduk dalam keadaan terbuka gitu. Ada sesuatu yang menutup Rasulullah SAW. Itu sebab dia kata faghattani. Yang ketiga, level ketiga, hatta
balagha minni al-juhd, sehingga jelas pada saya ini al-juhdu. Al-juhdu ni artinya adalah kemampuan. Lulus. Tengok maksudnya kalau nak faham kemampuan. Lulus. Pas. Pas apa? Pas apa yang dia suruh baca tu lah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bukan baca. Kalau setakat nak baca tu tak payah pas. Baca aja. Kita lah agaknya nak kena baca. Baca sebiji-sebiji kita sebab kita bukan mother tongue kita kan bahasa Arab ni kan. Tapi kalau orang tu pandai sikit, boleh aja baca. Sekejap aja dia baca. Kalau Nabi Muhammad SAW, apakah itu nak maksud al-juhdu? Juhdu ni adalah suatu pas, suatu kelulusan yang telah pun dilalui dengan usaha gigih. Itu maksud al-juhdu. Daripada perkataan jahadah, jahid, mujahid, mujahadah, jihad. Tu semua makna yang begitulah. Al-juhdu itu adalah lulus daripada usahanya yang gigih. Usaha apa? Kan baca aja 5. Itu literal meaning. Kan tadi kita sudah melalui akan tafsir-tafsir, di antaranya adalah Syekh Nikmatullah. Yang saya sebut juga di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, bahawa ayat itu bukan hanya sekadar baca, tapi ada pensyariatan zikir. Zikir apa? Zikir Allah. Zikir Allah dengan cara mana? Cuba jemaah renungkan. Sekarang saya cakap, cuba zikir Allah, sebut Allah, Allah, Allah. Semua orang boleh sebut. Semua orang kan boleh sebut. Nabi Muhammad lagilah boleh sebut. Dia sudahlah Arab, fatonah cerdik pula, sudah umur 40 pula, sudah fasih pula. Maka segala kecerdikan tu ada pada dia. Apakah makna sehingga Rasulullah SAW kata ma'ana biqari? Artinya bukan hanya cerita baca. Kalau setakat baca tu dia dah boleh baca sangatlah. Bukan hanya setakat sebut Allah begitu, tapi cara zikir Allah tu. Sehingga cara zikir tu dia ada tahap dia. Tahapnya hendaklah engkau lulus. Lulus tu apa? Lulus itu sehingga terbayang pada dirimu, pada sanubarimu zikir dalam keadaan sehingga terbayangkan pada engkau itu dengan sifat Jalal dan Jamal. Jalal tu sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala yang kita sebut sebagai Al-Ilah. Sifat-sifat Raja Allah Ta'ala itu, dan juga Jamal. Sifat-sifat rahmahnya Allah Ta'ala itu yang biasanya kita boleh faham pada sifat seorang ibu. Kesian belas, pengampunnya ibu, sayangnya ibu. Tu sifat Jamal. Sifat Jalal tu sifat Raja. Kita boleh bayangkan raja tu keadaan macam mana. Itulah sifat keagungan dan juga kesempurnaan. Sehingga sudah tergambar dan tercapai Tok Syekhnya itu. Tok Syekhnya itu adalah Jibril. Cip kepada segala malaikat. Faham kat sini ya? Mudah-mudahan faham. Disebutkan tadi kan, baginda SAW terus menerus zikir dan tafakur begitu hingga tercapai motif utamanya pada zikir itu, yakni nyata wujud Allah, nyata sifat-sifat jalal dan sifat-sifat jamalnya. Kan tadi sudah saya terangkan jalal tu apa, jamalnya apa, dalam hati dan sir baginda SAW, sehingga menimbulkan kesan apa? Kesedaran hati. Sedar, hati yang sedar, hati yang hidup, hati yang membuka mata. Hati tu sedar, takut hati sekarang tengah tidur je. Orang cakap apa pun tak tahu aja. Suruh berzikir tak tahu, bahkan tolak zikir.
Itu hati bukan setakat tidur tu dalam ICU nak mati hati. Dan ramai orang macam tu. Saya bukan cakap saja, saya sudah bertemu betul-betul depan muka saya orang macam gitu. Dalam pengalaman berdakwah ni, menimbulkan kesan kesedaran hati dan rasa dalam rohani yang jelas. Bukan hanya agak-agak, tetapi jelas tentang wujudnya Allah, keagungannya Allah dan kesempurnaannya Allah. Boleh faham kat sini? Boleh faham? Layer kedua saya masuk. Jadi begitu yang berlaku. Tapi para jamaah sekalian, dalam saya menerangkan ini, maksudnya bukanlah Rasulullah SAW itu baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' allazi 'allama bil khalaq, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan begitu yang dia baca. Tapi artinya dia baca dalam keadaan zikir. Dizikirkan. Ada sesuatu yang berlaku ketika itu. Sebab kalau setakat baca, tentu dah Nabi Muhammad tak cakap ana biqari. Ada makna lainnya, makna yang tersirat. Siapa yang kasih makna gini tadi? Syekh Ni'matullah antaranya. Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam tafsirnya. Jadi bukan orang biasa-biasa. Hal ini membuka kefahaman baru untuk kita. Padahal kefahaman ini sudah lama, hanya saja kita tak belajar. Tapi sekarang kita belajar membuka kefahaman baru bahawa begitu maksudnya ayat ini. No wonder guru-guru kita mengatakan bahawa syariat pertama Rasulullah SAW itu adalah zikru Allah. Dia pun zikir. Perasan tak akan 4 level yang saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama, saya baru sebut 3. Yang pertama disebutkan bahawa fa'akhazani, Jibril itu memegang saya dengan kejap. Yang kedua, faghattani. Ini dengar saja ke tulis ni? Tulislah sepatah apa yang saya cakap ni kan. Sebab tak ada dalam kitab ni. Bahkan kitab Syekh Dr. Jahid ni tak ada yang saya sebutkan ni. Disebutkan bahawa yang pertama, fa'akhi, maka saya telah dipegang kejap oleh telah diselimuti apa benda kan? Bukan selimut badan, selimut ni, selimut tutup kepala dia ni. Faghattani hatta balagha minni al-juhdu, sehinggalah telah jelas pada saya itu akan kepahaman, telah lulusnya saya dalam zikir itu. Lulus tu apakah dia punya standard tu? Berapa markah? 50 markah, 70 markah, 80 markah ke apa? Markahnya adalah sehingga telah jelas pada saya di sisi Jibril itu yang memerhatikan engkau sudah sampai ke tahap terukir padamu, faham pada jiwamu akan sifat jalal wa jamalnya Allah Ta'ala. Tu. Dan 3 kan? Hatta balagha minni al-juhdu. Yang keempat adalah fa'arsalani, maka saya dilepaskan, saya dibebaskan, saya berpisah dengan Jibril. Maksud yang sinonim, arti katanya sudah selesai saya punya urusan, sudah selesai saya punya pelajaran dan juga test. Dalam pertemuan itu adalah belajar, beramal kan, sebab Nabi Muhammad kena amal kan, kena zikir kan tu. Dan yang ketiganya adalah dites, yang keempatnya adalah lulus. Cuba diam sekejap. Adakah kepahaman ini pada kita sebelum ini terhadap 5 ayat Iqra' ini? Ada? Tak ada kan? Allah alam. Kalau tiba ada jawab, ada, saya dah faham. Mesti dah belajar. Tapi kebanyakan orang tahu gitu saja. Tahu surah Al-Alaq itu nothing special.
Iqra' bismi rabbikal ladzi, nothing special. The only special adalah kerana ia adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tu aja. Tu aja yang kita tahu. Padahalnya macam-macam lapis kepahaman pada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana yang sekarang ini kita diberi faham oleh Allah Ta'ala dalam majlis ini. Manalah kita tahu maklumat ini, dah tahu boleh syarah dan faham pula, kan begitu. Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Layer kedua, layer ketiga. Maka jelas pada kita, saya harap jelas. Kalau tak jelas, saya jelaskan. Iaitu fa'akhazani, maka diambil dia, dipegang dia, maknanya duduk berdepan, maknanya pergi belajar. Dan apabila dia zikir itu faratani, ditutup, diselubung. Siapa sini yang biasa bikin tawajuh? Macam mana keadaan anda bertawajuh? Tak ke ada kain yang tutup atas kepala anda? Itu dia. Saya apabila mentalkinkan zikir orang-orang yang baru nak baiat, maka akan tanya-tanyalah orang semua, kenapa zikir nak kena letak kain atas kepala? Sehingga berminggu-minggu, berbulan sekalipun masih lagi orang tanya, Ustaz, kalau kita zikir tawajuh tak letak kain atas kepala, okey tak? Boleh tak? Kalau kita sendirian, kita duduk dalam bilik, kita tak letak kain atas kepala, okey tak? Boleh tak? Arti kata bahawa tak senang, tak selesa dengan adanya kain atas kepala. Ada orang tak selesa, gitu poin saya. Ada orang yang selesa. Hari ini, ketahuilah bahawa itu sebenarnya adalah amalan Rasulullah SAW sendiri, bersama dengan Jibril sendiri. Pada pertemuan yang pertama itu. Oh begitu, kenapa tak cakap awal-awal? Sabarlah. Kalau semua dapat tahu dari awal-awal, tak adalah keimanan kita tu. Saya sendiri pun ikut aja. Ikut aja. Ini satu hal saya nak ulas juga ni. Tapi tak apalah, orang kat depan saya ni semua ahli keluarga saya aja belaka. Saya nak ulas sikit. Jemaah-jemaah yang bertemu dengan saya dah rasa setakat ini jemaah saya seorang je ustaz. Tak ada ustaz nak belajar dengan saya ni. Hebat, ustaz lain hebat-hebat. Tak akan nak belajar dengan ustaz kan. Jadi jemaah, poin saya tu adalah jemaah yang lain tidaklah ustaz. Bahasa Arab pun tak berapa nak lepas. Jadi bila saya ajar, tadi pagi kan saya ada WhatsApp kan, adab-adab pada guru kan. Jadi mereka ni, ya ke betul tak ustaz ni dia ada perasaan gitu. Kalau kita tak buat gini, okey tak? Artinya menyalahi apa yang ustaz cakap. Tapi kita tanyalah sepatah ke dia. Ustaz kata boleh. Tanya boleh, memang boleh lah. Yang pentingnya zikir. Tapi saya akan cakap, kalau saya kalau bikin tawajuh, memang saya akan letak kain atas kepala saya walau saya duduk dalam bilik sekalipun bersendirian. Kenapa? Tak tahu saya. Dah tuan guru saya buat macam gitu. Saya tengok tempat suluk, semua orang letak kain atas kepala. Kenapa yang saya tak letak kain atas kepala? Saya tak fikir banyak je kan. Saya ni kan ustaz. Saya kan boleh akses kepada dalil tu, dalil ni. Tapi saya mendatangi guru saya dengan keadaan hati yang kosong. Saya mendatangi suluk dengan ilmu yang tiada. Kosong. Saya letak tepi semua. Sebab tu saya boleh terima. Sebab tu saya boleh bikin. Tapi ramai orang bila dia datang berguru, dia datang dengan half-half. Dia datang dengan perasaan dirinya tu dah ada. Sehingga dia kalau dia dengar apa yang saya cakap, dia sedang menilai, ni dah biasa dengar ke tak biasa dengar? Kalau tak biasa dengar, dia akan cakap, ya ke? Tak pernah dengar pun orang cakap macam gini, tak pernah dengar pun. Ya ke? Ya ke? Dia ada perasaan tu.
Perasaan tu akan menyebabkan terhijab diri dia daripada barakah. Bukan sebarang tu. Jadi saya cakap awal supaya tidak sia-sia saya. Dua, tiga, empat. Selamat. Orang lain yang menonton video ini lepas balik kerja nanti tonton video malam ni ke besok ke, setakat tu. Yang selain daripada tu, faham tak? Maka mana dia nak dapat apa yang saya sampaikan ni? Kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tak pernah dengar akan maklumat ini. Lepas tu tak belajar pula. Lepas tu tak tonton pula rakaman video yang saya upload dekat channel YouTube saya. Jadi macam mana tu? Bila nak pandai? Bila nak faham? Akan terus tertanya-tanya dalam hati. Bukan saya tak cakap, saya dah cakap. Sebab tu saya kata jangan lepas berdamping dengan diriku, wahai si mambak. Itu dia. Jadi adanya pensyariatan ni, pelubung kepala ni, dengan kain serban. Kalau gitu kan senang hati kita. Kenapa tak cakap awal? Semua orang mau ni cakap, mananya percaya kita tu. Tak kenalah adab kita begitu. Saya sudah amal, saya dah dapat berjumpa dengan maklumat ni, maka saya makin senang hati. Makinlah saya rasa feel honoured. Sebab rupa-rupanya yang saya buat dalam keadaan tak tahu sebelum ini, hanya semata-mata ikut kepada guru saya, rupa-rupanya adalah sunnah. Boleh jadi Tuan Guru Dr. Jahid sudah cakap berpuluh kali. Maklumlah sudah jadi Syekh Tariqah berpuluh tahun. Hanya saja tak sampai kepada kita. Maklum kita ni kan new student. Gitu. Jadi ikutlah dulu. Rupa-rupanya alhamdulillah itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW, bahkan dalam pertemuan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Boleh. Tu yang mahalnya yang saya nak cakap pada hari ni. Hasil daripada hanya sekadar tafsir Iqra' ni. Allah. Biar hadam dan sink in. Tunggu meresap. Maka no wonder disebutkan oleh guru-guru kita tidak ada perlakuan pengamalan di dalam turuk sufiyah, tariqah lah mana-mana pun, asalkan dia adalah tariqah yang benar, turuk al-mu'tabarah, yang keluar daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka kerana itu, don't worry pada jemaah, ya, duduk tawarruk kiri kah, letak sarban atas kepala kah, cara berzikir dengan putar kah, pastilah ada hubung kaitnya dengan pengamalan Rasulullah SAW. Don't worry. Belum jumpa, tak apa, bikin dulu. Terus pembacaan kitab. Seperti yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, ba'da auzubillah minasyaitanir rajim, surah Az-Zumar ayat 23. Allah Ta'ala firman, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Iaitu menggeletar, menggigil seluruh jasad orang yang hatinya takut dan gerun ketika mendengar ayat Al-Quran yang menyebut tentang keagungan Allah. Kemudian seluruh tubuhnya menjadi lembut dan hati mereka menjadi tenang. Summa talinu juluduhum, tu seluruh tubuh menjadi tenang, wa qulubuhum tenang, ila zikrillah. Kerana ketika mengingati Allah.
Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam anda berpuluh tahun membaca Al-Quran, tahukah anda sedang membaca ayat yang bercerita tentang keagungan Allah? Tahukah anda sedang membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kesempurnaan Allah, jamalullah? Jujurnya, tahukah? Jawapannya tak tahu. Saya tolong jawab. Kerana kita hanya baca aja. Baca. Dah habislah satu juzuk. Baca, habis 2 juzuk. Baca, khatam Quran. Mana yang tahu? Ini memanglah kita tak faham bahasa Arab. Kalau orang itu berusaha untuk bukan hanya membaca tapi memandang, melihat kepada terjemahan Al-Quran. Sekarang Quran kan ada macam-macam. Ada terjemahan kat tepi, ada terjemahan perkata, ada terjemahan kat bawah dia. Baca. Bukan hanya takat baca Quran, baca makna. Jujurnya, kita pun tahu kalau kita baca makna literal gitu, ada banyak ayat-ayat yang kita tak faham. Apa dia berbual? Ada ayat yang kita fahamlah. Tapi banyak ayat yang kita tak tahu apa maksud. Faham makna, tapi dia tengah berbual tentang apa tu? Konsepnya apa tu? Faham? Sebab itu saya katakan bahawa kalau kita baca Quran biasa, kita tak faham. Kita tengah baca ayat keagungan Allah ke, ayat jamalullah ke, ayat benda. Baca saja. Lalu bagaimana kita mahu sampai kepada makna ayat Az-Zumar ini? Bila Allah Ta'ala kata, taksya'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Menggeletar, menggigil seluruh jasad orang yang hatinya takut dan gerun ketika mendengar ayat Al-Quran yang menyebut tentang keagungan Allah. Macam mana kita nak tahu ayat tu menyebut tentang keagungan Allah Ta'ala? Kita pun tak faham. Itu poinnya. Oleh yang demikian, kita baca Quran tu ada rasa demam apa cakap tu. Ada? Tak ada lah. Mana ada kita? Jadi kita ni sebenarnya orang Islam yang apa benda ni? Yang tak komplit. Banyak kita tak komplit pada diri kita. Kita rasa Islam kita dah bagus. Kita rasa iman kita dah bagus. Menggeletar hati semasa membaca ayat Quran saja tak ada. Tak faham. Paling-paling yang kita ada rasa tu, kalau Qori tu sedap baca. Qori favourite kita lah. Syekh Mishari Al-Affasi ke, Syekh Muzammil ke, Syekh Abdul Rahman Sudais ke, apa-apa. Bukan kerana makna, tapi kerana lagu alunan dia. Makna? Tak tahu. Tu kita sekarang. Jauhnya kita ini. Namun, baginda Rasulullah SAW dalam keadaan 5 ayat pertama yang diajarkan itu dan ada maknanya yang dipahami dan dizikirkan, menyebabkan hatinya itu telah berlaku goncangan. Impaknya, kita baca kitab, hati baginda Rasul SAW benar-benar takutkan Allah. Seluruh tubuhnya menggeletar serta kesejukan. Macam nak demam gitu. Kena sekarang ni influenza ke apa ni. Baginda SAW segera keluar daripada Gua Hira, kembali ke rumahnya. Kita pun tahu semua kisah ini. Di mana rumahnya itu berkedudukan antara 5 ataupun 6 kilometer. Kalau kita pergi ke Gua Hira sekarang, saya rasa anda dah boleh bayang
Location Gua Hira itu dengan Kaabah. Sebab Rasulullah SAW rumahnya itu kan, rumah Sayyidatina Khadijah tu kan tepi tempat sa'i tu, depan bukit Jabal Abu Qubais tu. Tahu tak mana tempat? Tahu kan? Kau tak tahu lagi rumah Rasulullah SAW ada kat mana di Masjidil Haram tu. Sesampainya baginda SAW di rumah dia dengan Sayyidatina Khadijah tu lah, beliau segera berbaring kerana merasa menggeletar dan lemah, dan dia berkata, kan bila dia buka pintu tu Sayyidatina Khadijah ada di rumah, tengok pucat lesi muka tu, dan dia berkata, zammiluni, selimutkanlah saya. Lalu diselimutkan oleh isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian, anda pernah berjalan 5 kilometer? Nah, anda pernah berjalan 5 kilometer dengan tergesa-gesa? Anda pernah tak berjalan 5 kilometer yang part of it adalah turun bukit? Sebagaimananya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika itu berjalan bukan di atas jalan tar, padang pasir, rough terrain. Agak-agak kalau gitu bila sampai di rumah tu sejuk ke panas? Adat kata panas. Kerana bergerak. Brisk walking pula. Suruh buka kipas adalah. Suruh buka aircon ada. Boleh jadi. Gitu sepatutnya. Ataupun kipaskan saya. Panas ni. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah zammiluni. Selimutkan saya. Kita boleh bayang tak kalau kita tengah panas, tiba sampai kat rumah, selimut? Mana mahunya? Tak? Jadi Rasulullah SAW tu panas ke sejuk? Inilah kali ulama cakap, dia sejuk menggeletar. Sampai sejuknya itu dia suruh selimut lagi. Zammiluni. Allah. Kita kalau kita baca kan, slow lah. Bukan kata mengaji banyak gitu. Slow. Ni kan saya tengah baca ayat demi ayat. Pada perkataannya Dr. Jahid. Saya bacakan ayat demi ayat ni kan. Sebab pada saya tu, saya rasa bahawa gitulah fahaman kita. Alim ulama ni, kalau dah sampai kepada tahap alim ulama, dia pula tahap dah profesor dah, sebelum pada ni PhD pun dah ada 2, nak siap PhD ketiga. Orangnya pula sudah umur, orangnya pula sudah berada pada tahap mursyid, yang zikirnya tak tahu berapa banyak, berapa dalam pada setiap hari. Tentulah pada setiap perkataannya itu ada cahaya. Ada cahaya, maka kita bacalah dengan menikmati. Jemaah sekalian, kita tidak baca kitab zru. Anda, kalau anda makan sedap, anda menikmati kunyahan itu satu. Apa reseptor lidah kita dapat tangkap pada makanan tu? Oh, ada rasa manis dia. Oh, ada diletak halba sikit ni. Ada letak gini, ada rasa ni, ada rasa tu, ada rasa ni. Menikmati. Jadi kita tak boleh baca laju, jemaah. Kerana takut terlepas rasa. Maka kerana itu saya baca ayat demi ayat pada kitab ni. Bila kita baca ayat demi ayat ni, dapat kita faham kupasan kelopak mawar itu satu. Dikupas, layer by layer. Oh, begitu yang berlaku. Berbanding dengan kita faham baca kitab sirah secara biasa. Baca. Apa yang kita faham? Adakah kita pernah merenung bahawa pelik Nabi Muhammad balik suruh selimut? Dia sejuk ke panas? Kita bayangkan gitu. Patutnya panas. Apa sejuk pula? Apa yang berlaku?
Hadhihi hiyan natijah. Inilah dia natijah dari zikir. Ada peringkatnya dalam suluk zikir itu, dia akan rasa ni. Allah Ta'ala tarik dia kepada rasa jiwa ini, rasa gementar. Sebab tu ditanya, awak zikir banyak-banyak pada peringkat ni, apa awak rasa? Apa natijah awak dapat? Tu Allah Ta'ala sebut tu, taksyairu minhu juludul lazi, sehingga menggigil, menggeletar seluruh jasad orang yang hatinya takut dan gerun kita mendengar ayat Al-Quran yang menyebut tentang keagungan Allah, tentang keagungan Allah, tentang keagungan Allah, tentang keagungan Allah. Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala maha mentadbir, Allah Ta'ala maha qada dan qadarnya. Ada ke kita bila mendengar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu, bergerak hati kita? Hati kita. Tak takut ke? Biasa aja. Tak tahu aja. Itu artinya hatinya tidak hidup. Hatinya tidur. Atau mungkin hatinya duduk di ICU. Rohnya berada di ICU. Koma dah rupa-rupanya. Sikit lagi nak mati. Itu maknanya. Cakap apa-apa tak tahu aja. Tak terasa di jiwa dia. Tapi ada di kalangan hamba-hamba Ar-Rahman ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kan ada gitu Allah Ta'ala sebut, bila dibacakan tentang ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, zadathum imana. Maka berpindah-pindah keimanannya itu. Bernaik, bertingkat-tingkat. Tapi dalam surah Az-Zumar ini sebut bahawa nanti selepas daripada kegoncangan itu, menggeletarnya itu, summa kemudiannya berlaku apa? Talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Nescaya lembutlah seluruh kulitnya. Talinu juluduhum. Cuba buat ini macam mana? Kulit anda kerah ke? Nak kena zikir ke baru kulit keras? Baru kulit jadi lembut? Tak. Kulit ni memang dah lembut pun. Jadi apa maksud Allah Ta'ala? Summa talinu juluduhum. Maksud di sini bukan kulit-kulit tu. Tapi maksudnya seluruh anggotanya itu kembali menjadi lembut dan tenang. Setelah mengalami kegoncangan tadi, seluruh tubuh, bukan kata maksud kulit di sini, kerana kulit itu hanyalah kiasan, kerana kulit itu adalah organ manusia terbesar yang membaluti badan, anggota. Maka yang dimaksudkan di sini adalah anggotanya menjadi tenang. Kalau menggeletar gitu. Tengok cerita seniman Bujang Lapuk pada keadaan Sudin yang kena hafal skrip tu. Tu dia buat gitu. Masuk ini kali sudah 7 kali aku pergi ke toilet. Ini pun rasa nak pergi lagi dah. Apa tu? Artinya menggeletar hatinya. Kemudian dia pun buat sandar dekat dinding, menggeletar. Menggeletarlah kalau dah takut sangat. Menggeletar. Kita ni menggeletar dengan semua yang lain. Kalau ada cakap ada hantu kat situ, menggeletar tubuh badan, naik bulu roma. Tapi dengan Allah Ta'ala tak menggeletar. Tak naik bulu roma kita. Tak tahu aja. Dengan hantu saja menggeletar. Hantu takut. Tuhan, terbalikkan, hantu tu tak takut. Terbalik ni kita ni. Patutnya dengan Allah Ta'ala yang takut, bukan dengan hantu takut. Kan terbalik tu.
wa qulubuhum ila zikrillah, dan hatinya itu menjadi tenang kepada zikir Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat surah yang lain tu, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Juga pada akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah tu tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tu. Tu ayat dia. Kata tuan guru, maka orang kalau nak meninggal, jangan lepaskan dia daripada talqin zikir Allah. Lagi-lagi kalau sudah jelas nampak pada ketikanya itu naza', yakni nak terlepas roh daripada badan, tu maksud naza'a, yakni dicabut. Naza'a tu yanzi'u, naza', bukan nazak. N-A-Z-A-K tu bukan huruf kaf ya belakang tu, ia adalah ain, naza'. Nak tercabut ruh daripada badan tu, ketika itu nampak sakaratul maut dia tu, maka sebelum pada tu ke, adapun ketika itu bahkan jangan lepas talqinkan padanya Allah. Ahli keluarga yang berada kat tepi tu cakap semua Allah, sehingga biar dia pergi meninggal, wafat, keluarnya rohnya itu dalam keadaan dizikirkan Allah. Kesannya apa? Banyak sudah testimoni ni. Katanya walaupun sudah jenazahnya 2 hari, ada yang 3 hari, kerana ada hal lah tunggu keluarga ke apalah apa benda, tetap juga bila diselenggarakan jenazahnya itu lembut. Kalau tak dia jadi keras sendi tu. Orang mati ni lembut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini, thumma talinu juluduhum, kemudian lembutlah seluruh anggotanya, zahir pun lembut. Kita kan kalau dah tua-tua ni kan sakit sendi, sakit gitu gini, kita rasa berkarat lah nak bergerakkan lutut kita. Betul-betul zikirkan Allah, banyak-banyakkan zikir Allah. Tengok tuan guru tu, umur 87, rata-riti pula ngajar tu. Apa tak sakit sendi dia ke? Tak ada. Summa talinu, tu ada makna. Wa qulubuhum, dan hatinya menjadi lembut. Hati jadi lembut ni nak sangatlah kita. Hati kalau keras payah nak terima nasihat. Hati jadi lembut, mudah faham, mudah zikir, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, mudah menjadi menggeletar. Semuanya itu kerana hatinya lembut. Sifat Rasulullah SAW. Hatinya lembut, hatinya penuh rahmat. Dicapai melalui zikru Allah. Ayat ni sebut senang. Jemaah sekalian, kalau kita faham tentang konsep zikir ini, kita jadi senang nak capai. Kita dia ingat payah, kena lalu tu, lalu ni, lalu tu, buat amalan tu, amalan ni lah, zikir tu lah, zikir ni. Senang. Zikirnya adalah ismu zatil aliyah, Allah yang ditabattal. Nak fokus. Sehari 2 selepas itu barulah keadaan Rasulullah SAW berubah. Hatinya menjadi tenang, tubuh badannya menjadi stabil, yakni sihat dan selesa, tidak menggeletar dan tidak lemah. Pengalaman baginda Rasulullah SAW tersebut adalah persis seumpama yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 23 tadi. Yang pertama cerita tentang taksyairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahu, menggeletar hatinya kerana takutkan Allah, kerana telah mencapai natijah dalam zikirnya bersama dengan di hadapan Jibril AS yang dalam keadaan ghattan, iaitu diselubungi itu. Kemudian balik dan selimuti kekam begitu. Kemudian selepas hari 2, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah.
Dia jadi lembut, jadi stable. Itulah pengalaman yang diistilahkan sebagai tazakkur. Ada kesannya hasil dari zikir dan fikir, zikir dan renung, zikir dan tafakkur. Wallahu a'lamu bissawab. Sambung kita nanti di muka surat 49, amalan yang dilakukan di zaman Mekah. 12 tahun sebelum dari hijrah. Wallahu a'lam. Habis. Sila. Boleh keterangkan yang nombor satu hazani saya dapat farahani. Yang nombor tiga tu saya tak berapa faham. Yang pertama adalah fa'akhazani, yang keduanya adalah faghattani. Ra dengan huruf ghin, ya, ghin, GH. Ghin, faghattani diselubungi. Yang ketiga apa dia sebut? Sehingga balagani minni al-juhdu. Balagha minni al-juhdu. Tu bahasa Arab lah, perkataan Rasulullah SAW. Balagha tu artinya jelas. Minni dari saya, al-juhdu. Al-juhdu tu itu adalah lulusnya dia. Lulus dari apa? Lulus dari tes zikir itu. Apa maksud lulus di situ? Iaitu kelihatan jelas pada zahir dan batin Rasulullah SAW ketika itu dalam selepas zikir itu natijah zikir. Apakah natijah zikir? Yakni taksyairu minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum. Menggeletar keadaan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi Jibril bila dia tengok, dia kata, wahai Muhammad, engkau sudah zikir sehingga jelas terhasil daripada dirimu ini rasanya takut. Kita kalau berzikir, kita baca zikir ke kita berzikir? Ramai orang baca zikir. Let's say lah kalau dia berzikir dengan makna, yakni menghadirkan makna-makna zikirnya itu dan dia itu fokus. Bila dia fokus, adakah sampai kepada peringkat jiwanya, hatinya menggeletar? Tu maksudnya. Dia nak kena sampai ke situ. Itu maksud hatta balagha minni al-juhdu, iaitu dia telah mendapat hasil sampai ke tahap yang dikatakan berjaya dalam zikir itu adalah dia memperolehi natijah. Natijahnya apa? Natijah zikir itulah takut akan keagungan Allah Ta'ala, berhadap dengan keagungan Allah Ta'ala itu. Macam orang lah. Macam-macam. Ada setengah orang, tapi bukan Mami Zinat lah. Ada setengah orang, bila nak belajar Quran dengan saya, dia mulai rasa gementar. Sebab dia tengok ustaz ni garang. Contoh. Tambah-tambah lagi, kalau ustaz dah start berbual bahasa Kelantan dia tu, nak marah tu. Ada orang, dia tahu lepas ni dia nak menghadap ketua dia. Dia pun jadi tak tentu arah. Macam budak-budak nak kena menghadap guru disiplin. Budak-budak nak kena menghadap pengetua. Ada subordinate nak menghadap CEO. Ada orang nak menghadap kepada presiden. Ada orang nak menghadap kepada raja. Tak tentu arah dia. Cakap pun, tu. Kita dalam keadaan berzikir ada tak sampai ke peringkat tu? Sebab Allah Ta'ala ni dia ada sifat-sifat keagungan dia. Tu disebutkan bahawa sifat jalal. Ini kalau belajar dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dalam suluk dia panggil muraqabah ahadiyah.
berzikir dengan seolah-olah merasakan berhadap dengan Allah Ta'ala yang dengan sifat-sifat uluhiyahnya. Maka dengan segala sifat keagungan Allah Ta'ala, sifat raja dia, sifat kalau kau tak kena buat bedal, sifat dia sebagai Maliki Yaumiddin, maka dia pun takut, rasa kecamuk perasaan dia. Apa tak berkecamuk, berapa banyak saya semayang tertinggal, puasa tinggal, maksiat ada bikin. Jadi mana menghadap Allah Ta'ala? Tu yang dia rasakan. Tapi dia teruskan zikir, terus. Panjanglah maknanya zikir terus. Sehingga dia menghadirkan muraqabah ma'iyah, kebersamaan. Yakni, apa tu ma'iyah? Itu adalah jamal. Apa? Allah Ta'ala tu kan Maha Pengampun. Allah Ta'ala tu kan Ar-Ra'ufur Rahim. Allah Ta'ala tu kan sayang dengan hambanya. Maka hatinya yang menggeletar tu turun balik. Tu. Ni diajar di dalam sistem tariqah kita. Macam mana nak belajar tu? Kena masuk dulu. Tu kena pergi dulu belajar. Boleh ya, Ami? Tu maksud hatta balagha minni al-juhdu, iaitu sehingga telah jelas pada diri saya yang dilihat oleh Jibril itu akan kesan-kesan dari zikir, yakni menggeletar dia itu, yakni menunjukkan bahawa kejayaan di dalam zikir Nabi Muhammad SAW ketika itu terhadap Allah Ta'ala, sehingga dia menggeletar. Dan menggeletar itu tak boleh nak dipaksakan turun. Maka dilepaskan. Fa'arsalani. Maka dilepaskan. Dia Nabi Muhammad pun balik dengan tergesa-gesa melalui sehingga kan jarak 5-6 km itu tak terasa padanya. Maklum kan tengah takut kan? Orang tengah takut jalan sampai di rumah bukan panas yang dia rasakan, bahkan kesejukan. Sehingga dia kata zammiluni. Tunggu kata pula Sayyidatina Khadijah, sabar bang, sabar. Dia kata apa? Aku dah jumpa benda besar. Bukan masalah jumpa benda besar tu, tetapi proses perjumpaan itu tu, yang apa yang dia buat ketika itu zikir. Maka selepas 2 hari barulah dia bertenang. Barulah nak tahu apakah sebenar tu, apa tu, kisah apa tu, maka dibawa kepada Waraqah An-Naufal. Kan cerita gitu dalam sirah. Waraqah Naufal tu kan sepupu sepapatnya Sayyidatina Khadijah, iaitu dia tu kan adalah kira orang alim dalam agama Nasrani. Bukan agama Kristian ya, agama Nasrani. Kristian lah, tapi masa tu belum wujud lagi Kristian ni. Maka katanya Waraqah, dia kata itu adalah An-Namusul Akbar. Yang kau jumpa tu adalah An-Namus. Namusul Akbar tu adalah nama lain pada orang-orang Yahudi, dia panggil Namus. Namus tu adalah Jibril tu lah. Al-Namusul Akbar ini pernah turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa pernah berjumpa dengan Jibril. Sekarang rupanya wahai Muhammad, engkau bahkan bertemu dengan An-Namusul Akbar. Benarlah engkau ini bakal akan jadi Nabi akhir zaman. Aku berharap aku boleh jadi umat engkau. Tapi Waraqah tak panjang umur. Terima kasih ya semua kalian hadir. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada hari Isnin depan. Isnin dan Rabu, kuliah tasawuf, tariqah dan tasawuf ini, kita sambung baca kitab tu lah. Pada tajuk sentiasa berzikir, sentiasa tafakur dan tazakur. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang kurang tu daripada diri saya sendirilah. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua yang hadir, termasuk kekanda saya ni, iaitu cikgu, teacher Mardiyah Kartini binti Haji Ridwan. Ni kakak saya nombor 6. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mami. Allah.
Ha.